Kali ni kita ada satu customer datang ke X Racing Garage. Bukan dengan satu, bukan dua, tapi 3 biji Honda AS5 second hand untuk full restock. Mesti korang tertanya kan? Kenapa sampai 3 biji bang? Okey, dengar cerita ni. Owner ni sebenarnya membesar dengan Honda AS5. Zaman muda dulu inilah motor yang teman dia ke sana ke sini. Tapi malangnya jodoh dia dengan motor AS5 lama dia tu tak berpanjangan. Masa awal-awal dia nak start bekerja dulu, ada banyak kes aksiden motor. So parents dia macam risau. So diorang prefer untuk ambil kereta. Jadi owner pun terpaksa lah let go motor tu. Tapi itulah let go pun dekat kawan kerja je. Nama dia Fadil, panggilan dia Bob. Lepas beberapa tahun kemudian, owner adalah nak try contact balik si Bob ni. Tapi bila dapat tahu khabar angin mengatakan Bob ni pun dah meninggal dunia. Dan dari sejak tu, proses untuk nak cari motor tu balik memang susah. And sekarang ni owner agak berharap kalau video ni boleh sampai dekat anak arwah Bob tu. Kalau video ni sampai, inilah gambar motor tu. Nombor plate pun dah tertulis kat situ. Mestilah motor ni penuh dengan kenangan kan, macam cinta pertama. Okay, kita back to the project kali ni. Jarang-jarang customer hantar sampai 3 biji motor sekali kan. Tiga-tiga nak restore. Lepas tu masing-masing konsep bukan biasa-biasa. Tiga-tiga lain-lain konsep ni. 2 motor ni memang kita akan hias jadi cantik gila. Satu untuk si suami dengan satu untuk si isteri. Ya betul, si isteri pun nak main ES5. Nak dipendekkan cerita, si isteri pun membesar pakai ES5 dulu. Lagi satu motor, motor belasahan. Boleh pergi ride, bawa motor ni ke sana ke sini. Lenjan lah nak senang kata. And dalam projek ni, diorang memilih color-color yang custom sikit daripada color original. Tapi owner still nak ada part-part original dekat motor dia. Dia penting kan benda tu. Kita akan combine barang Malaysia Bonsi Honda and ada some part daripada Vietnam, Indonesia, Thailand and yang paling penting daripada Jepun. So, kalau korang nak tengok full proses tiga-tiga motor ni, kalau korang nak tengok lah warna apa, part apa yang dipasang, part yang mana, korang boleh komen kat kita orang nak part 2 sekarang. So korang jangan lupa like, share and follow kita orang.